Nak besar, nak kecil, tu yang ada simpulan. Kemudian simpulan ni pula dia ada banyak jenis. Yang biasa, yang popular dia panggil simpulan ketupat palas. Kalau ketupat palas tadi saya nampak yang color hijau tadi. Yang belakang. Tuan, contoh tuan pakai yang warna hijau tu, simpulan tu adalah ketupat palas. Palas. Okey. Kemudian satu lagi yang saya simpulan. Okey, yang saya tunjuk ni sekarang ni, yang saya buat ni sekarang ni, garam sebuku. Biasa kalau garam sebuku ni, kebanyakan daripada yang garam sebuku adalah orang-orang besar, orang-orang atas, sultan, agung, pembesar-pembesar, kebanyakan dia menggunakan garam sebuku. Tapi kalau pakai yang ketupat palas, okey, tu kebanyakan bawah daripada yang atas lah. Maksudnya orang biasa ataupun pembesar-pembesar yang kecil. Pembesar yang kecil, maksudnya dia punya tu bukan jawatan yang besar lah. Beza kepada tempat dia duduk kat mana, perwakilan dia. Contoh, bila orang tu pakai setanjak, kita tahu dah dia orang mana. Daripada Aceh, daripada Sumatera, daripada Riau, daripada Melaka, Bugis. So banyaklah. So maknanya kita tengok tanjak je kita tahu. Ni daripada, kalau tuan dari tanjak, nama dia tanjak apa? Main pakai je. Daripada Jawa, Jawa. Daripada Bugis. Yang paling popular, tanjak Selangor, Solikan. Maksud saya tu Solikan. Solikan ni saya tahu dia wakil daripada Selangor, ataupun orang ni daripada wakil Selangor. Okey, ini contoh kain dah siap dah, 3 segi dah jahit dah, untuk memudahkan masing-masing buat setanjak. Dia memang pakai square ataupun kain 4 segi. Dia bukan pakai kain samping, tapi memang kain tu dihaskan untuk nak buat. Okey, kalau kita tengok cerita-cerita dulu, saya suka cerita-cerita arwah Nordin Nasar, cerita Hang Tuah, cerita Piramli yang dia menggunakan ikatan kepala tu. Memang kita nampak dia tapi itu adalah asas orang dulu buat. Tapi macam mana kain tu setiap punya bentuk dia. Dia ada cara dia. Dia rendam dengan air. Kan? Dulu kan dia dapat bukan air lilin, sorry, air lilin pula. Kan 3. Oh 3. Okey. Kalau dah biasa, yang ini tak payah nak patah balik. Dah sini, kalau dah biasa, lepas 3 terus je bingkuk 4. 3 4. Jadi kita tak payah nak begini, nak begitu. 3 4. Okey. Lepas tu ni nak dapatkan layer dia. 5. Macam dia kain. 5. Okey. 6. Balik asal sini. Patah balik lagi, patah lagi, lipat lagi. Ya, lipat ke depan. Ya, betul. Ya. Nampak okey. Kalau nak senang, kalau kita tak nak tarik macam tadi, kita tarik kan. Okey. Kita jarakkan siap-siap. Kita jarakkan dia. 1 2. Okey. Kita jarakkan dia siap-siap. Tadi kita dah lipat kan. Lipat tu untuk dia punya guide lah. Okey, kita jarakkan dia siap-siap. Okey, dah dapat? Okey, jarakkan dia je. Ni dia akan jadi jarak dia lah. Kita jarakkan dia. Ikut suka nak sikit boleh. Kalau sikit dia nampak dia rendah, dia akan jadi rendah. Lepas tu dia punya tu tak berapa nampak. Okey. Kemudian kalau saya buat kat sini, biasanya saya tetap pakai lutut juga sebab saya tak ada mold untuk nak tahan dia. Okay. So saya kena angkat kepala lutut dia. So bentukkan dia dulu. Kalau contoh saya nak buat naga berlabur, saya kena banyak lagi ke sana. So saya tolak lagi kat sini. Saya tolakkan dia. Bila kita banyak curve, banyak jarak, dia akan melengkung. Dia akan jadi satu macam tinggi, tutup. Dia akan jadi kupiah, penutup kepala. Okey, ni kepala lutut kita. Okey, kita dah buat sini. Make sure tengah lah. Tengah. Okey. Sebelah sini masih lagi okey. ataupun ikut
ikut sekali. Bila kita dah tolak, secara automatik yang ini dia akan rapat dengan bawah yang asal, balik asal. Dia masih macam ni lah. Ya, dia jadi macam ni lah. So dia dah jadi dah macam tu dah kan? 3. Sebab apa? Lutut tu dia lengkung. Okey, dah dapat kan? Okey, dah dapat. Baru kita pusingkan. Pusing. Pegang ini, kita pusing ni. Tukar balik kepala lutut, letak kat kepala lutut balik. Baru kita simpulkan dia. Jadi untuk formula sama ada pakai sepit ataupun buat garam sebuku. Tak kasih dia jatuh. Kiri luar. Betul. Luar, okey, simpul ke dalam. Okey. So dia dah jadi dah. Dia dah, kalau kita lepas dia tak, Yang simpul kanan tu yang kiri. yang simpul akan jadi yang kiri masuk ke dalam. Yang kiri ni. Ya betul. Ke dalam. Ya betul. Keluarkan di atas. Betul. Okey. Dah dapat Okey. Dah dapat sini. Nanti kita akan pin saya tu dekat mana? Atas. Ni. Bulu ayam saya mana? Bulu ayam saya mana? Rupanya letak kat sini. Okey, yang ini kita ni lah. Dia dah naik atas. Ini yang. Atas. Ni. Yang belakang. Oh ni masukkan ke sana. Yang kanan. Yang bawah. Yang bawah. Mana atas? Ya, bawah ni atas kita lilitkan dia. Lilit. Kita buka dulu, lilit. 2 kali. 1 kali, lepas tu Kemaskan. kita pin supaya jangan lari. Sebab kita nak solek dia. Baik-baik. Ya betul. Betul. Yang terjuntai kat atas tu letak mana? Biarkan dia. Banyak ajar. Betul. Ni yang lilit. Kat bawah dia macam Senang beli. Ya betul. Dia jadi macam sebuku kan, orang dulu dia bungkus garam kan pakai tu kan. Salah. Ni tak ni. Sayang lah. Ini. Nak tanya dia. Boleh makan lah makan. Ini yang satu.